Bila dia datang, tak ada menu ikan bakar tu. Dia keluar macam tu je. Assalamualaikum Kak. Nak tanya kat sini apa yang special kat kedai Kak ni? Waalaikumsalam. Nama kedai Kak Wok and Roll Thai Cuisine Taman Newana Ampang. Apa yang special kat sini? Kita bawa menu-menu daripada Bangkok. Sangat-sangat special. Jarang-jarang kedai Tom Yum ada menu daripada Bangkok. Kita ada menu baru, sizzling. Penggemar-penggemar sizzling, korang wajib rasa sizzling dekat Wok and Roll ni. Memang lain. Dekat Wok and Roll ni, kita ada menu yang sangat special, iaitu siakap bakar sambal santan kuning. Yang tu dekat mana-mana memang tak ada. Kalau korang nak makan siakap bakar sambal santan kuning ni, sebenarnya korang kena pergi Perlis, jauh. Paling mencabar ni tahun 2025. So bila kita pindah, best seller kita dekat Maluri tu, siakap bakar sambal santan kuning, kita tutup. Bila kita start dengan sale, baru kita wawarkan dekat semua platform social media yang mengatakan Maluri Tom Yum ni dah berpindah ke Taman Newana Ampang. Kita rebrand nama Wok and Roll Thai Cuisine. Dan paling saya tersentak bila kita war-warkan dekat customer yang kita ni dah pindah. Customer setia kita sanggup datang sebab dia ingatkan kita ni ada lagi ikan bakar sambal santan kuning. Bila dia datang, tak ada menu ikan bakar tu. Dia keluar macam tu je. Menu-menu Bangkok kita yang special ni dia tak nak. So saya decide nak buka balik menu sambal santan kuning ni. Customer-customer yang rindu ikan siakap bakar sambal santan kuning, tolonglah datang sini. Kedai kita beroperasi Isnin hingga Jumaat pukul 3 petang sehingga 11 malam, Sabtu dan Ahad 12 tengah hari sehingga 11 malam. Jemput datang.